Kali ni apa alasan kau lambat datang kerja? Apa alasan kau? Ayah, ini ayah jangan terperanjat ya. Mak Gayah tu meninggal ya. Mak Gayah mana? Mak Gayah yang jual kelapa parut tu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila dia meninggal? 2 tahun lepas ya. Ayah, tenang. Ayah, tenang. Yelah, takkan saya nak ubah fakta tu. Dia memang meninggal 2 tahun lepas. Masa 2 tahun yang kau lambat ini kenapa? Saya takut ayah lupa. Kau bila nak berubah panggil kau Bila kau nak berubah Kau tahu tak company kita ni kalau tak betul-betul boleh rugi pasal kau tahu tak? Tapi ayah, bukan saya tak pernah langsung membantu syarikat ayah. Nak harapkan Joe Jambul ni. Kau puatilah, aku kena macam ni kau puati. Kau puatilah. Jangan marah, abang. Abang Kau tak panggil aku abang